Dekat depan aku ni gearbox. Gearbox apa? Gearbox CVT. Gearbox CVT kat kereta mana pula? Ini gearbox CVT Honda City GMC. Honda City. Balik-balik dengan dia punya gearbox. Balik-balik dengan gearbox dia. Cuba masalah lain pula. Masalah engine ke? Masalah suspension ke? Sonok sikit. So apa masalah gearbox CVT ni? So kali ni gearbox ni ada masalah puli. So owner datang kat bengkel kita orang mengadu dia punya keretanya ada bunyi yang tak best lah bila bawa tu. Bila tukar gear je ada bunyi kreok. So sama juga macam ni, cumanya dia tak berapa nak serius sangat lah. Tapi punca daripada puli itulah menyebabkan dia punya T-bag dia putus. Raya tahun ni keras saudara. Susah lah CVT ni. Tak tahu nak kata apa. Penat lah, dah lah puasa ni. So ini dia punya Apa benda tu? puli dia yang rosak tu. Dia bukan rosak, dia cala. Dia punya cala tu sikit je, tapi kesannya astagfirullahalazim. Dia punya kos tu beribu mat untuk betulkan. So sekarang ni aku nak tunjuk kat korang mana bahagian yang cala tu kan. Selalunya bahagian yang cala tu dekat bahagian dalam ni. Dia cala disebabkan bergesil dengan dia punya T-bag. Satu, boleh menyebabkan T-bag putus dan juga bunyi yang tak menyenangkan lah bila korang tukar gear ataupun bawa kereta korang tu. So bila dah macam ni, T-bag pun putus, puli pun cala, tak nak kena tukar baru. Dia punya T-bag dan juga dia punya puli. CVT punya problem, sensitifnya bukan main tau. Cala sikit je, tapi boleh efek korang punya satu gearbox ni. Nak kena overhaul pula. Kepada korang yang ada masalah yang sama, ada bunyi yang tak sedap bila korang tukar gear ataupun korang nak servis kereta korang, korang boleh datang kat Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam.